two girls, jangan normalizekan datang rumah mak mertua rasa diri you as tetamu. You nampak mak mertua you masak, duduk dapur, tolong. Tak tahu masak pun at least tengok apa yang perlu dibuat. Bukannya duduk depan goyang, kaki tunggu Bukannya duduk depan goyang kaki, tunggu makanan siap. I is geram. Ni kisahnya balik mama tua lah ni. Ha. Tapi tak nolong masak dapur. Ya. Goyang kaki saja. Ya, ya Allah. Kisahnya. Okey, kalau akak lah, apa opinion akak dalam benda ni? Okey benda ni dia ada pro and cons je. Kita kena nilai. Lepas tu bagi Kak Ai lah, kita tengok sebagai menantu dan sebagai mertua. Pertama kita kena tengok family tu sendiri. Kita kena tengok nature family tu. Ada setengah family ni memang tak kisah pun. Menantu tak menolong masa mak mertua, tak kisah pun. Terutama mak mertua yang moden ni kan, millennial, mak mertua yang jenis Muda-muda sikit. Muda-muda sikit lah. Tak kisah pun gila menantu tak tolong masak kat dapur. Tapi gila kita ni sebagai menantu, kita kena ada common sense lah. Walaupun tak tolong masak beria tu, at least kita bila mak mertua dah masak tu, kita tolonglah mak mertua kemas basuh pinggan ke, hidang kat meja ke, sapu-sapu dapur ke. Tu yang orang kata common sense menolong lah. Janganlah duduk goyang-goyang kaki saja, tengok handphone. Gitu.